Okay, ni diploma aku. Diploma penyiaran dan perfilman. Aku nak koyak hari ni juga. Lesen Finas aku. So hari ni aku nak koyak lesen ni. So ini sijil penerbitan video Finas aku. Alright. Sijil bengkel penerbitan video pada tahun 2013. So aku nak koyak ni hari ni. Ini diploma aku. Diploma penyiaran dan perfilman aku. Okay. Diploma sijil Finas, sijil penerbitan video semua aku akan koyak hari ni. Okay, ni diploma aku. Diploma penyiaran dan perfilman. Aku nak koyak hari ni juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So seperti yang korang tengok tadi, aku dah koyak diploma penyiaran dan perfilman aku. Aku dah koyak sijil penerbitan video yang aku bagi khusus kat Finas. Dan aku dah koyak lesen Finas, lesen untuk syuting. Alright. So guys, sebenarnya kenapa ni? Okay, hari ni aku nak luahkan apa yang berlaku kat hidup aku. Semoga mendapat perhatian beberapa pihak lah. Okay. Aku bukan suka-suka buat benda ni. Benda ni adalah satu protes, satu ritual yang sepatutnya dilakukan, kerana aku adalah anak seni yang tidak diiktiraf oleh Finas. You know, aku tak dapat geran daripada Finas, geran untuk menghasilkan filem. Finas tak bagi aku geran sebab dia kata aku tak ada duit, tak ada pengalaman. Okey, tak apa, aku bagi tahu korang. Aku bagi tahu korang realiti pahit kat Malaysia ni. Realiti pahit yang berlaku kat dalam hidup aku. You know, aku dah habis RM24,000 untuk habiskan diploma penyiaran dan perfilman di KLMU. Dan aku dah habis RM600 untuk sijil penerbitan video Finas. Aku dah habis RM1,000 untuk buat lesen Finas. Aku habis RM1,500 untuk buka syarikat Sendirian Berhad. Dan aku dah habis RM3,000 untuk tutup syarikat Sendirian Berhad sebab tak dapat geran. Alright guys, so kau boleh hadam tak? Bila aku minta geran, bukan banyak, RM500,000. Bukannya 5 juta macam bukannya sejuta, bukan 2 juta macam orang-orang yang korang sedia maklum selalu dapat geran tapi buat filem tak apa-apa tu. You know, aku cuma minta RM500,000 dan itu pun tak dapat. Okay, tak apa. Hari ni aku dah koyak semuanya. Aku dah koyak diploma, aku dah koyak sijil penerbitan video, aku dah koyak sijil Finas. Sama je. Sebelum ni semua dokumen-dokumen file-file ni ada dalam almari aku lah, dan tidak berguna. So kau expect apa? Aku belajar diploma, habiskan masa diploma aku, habiskan masa untuk buat diploma tu. Lepas tu aku nak pergi kerja, panggil orang bos. No. Aku bukan orang yang macam tu. Permainan hidup aku bukan macam tu. Okay, aku buat video ni untuk bagi tahu kepada Finas, kepada panel-panel Finas yang gagalkan aku. Aku tahu ada yang dah meninggal, ada yang dah kena tukar padan muka. Aku nak bagi tahu masa kau gagalkan aku tu, kau tak fikir masa depan aku, kau tak fikir family aku, karya aku. Aku tak diberi peluang, kau hanya bagi peluang pada orang-orang yang memang dah ada duit. Orang yang memang dah ada duit, buat apa kau nak bagi dia buat filem lagi?
Buat apa kau nak bagi dia grant lagi? Orang yang dah ada duit, buat apa kau nak bagi dia grant? Sepatutnya benda ni perlu dibetulkan. Orang yang tak ada duit tetapi ada idea power macam aku, okay? Orang yang tak ada duit tapi ada idea yang power, idea yang segar macam aku, yang sepatutnya diberi grant. Bukannya orang yang memang dah ada banyak duit kau pergi bagi dia grant. Nak buat apa? Inilah penyakit Finas. Inilah penyakit yang melanda semua agensi-agensi yang bagi grant. You know, kenapa kau nak bagi grant pada orang-orang yang memang dah ada duit? Tugas engkau sebenarnya ialah melahirkan karyawan-karyawan baru. Kau patutnya lahir seni, anak seni baru macam aku. Kau patutnya sokong aku. Aku nak buat filem. Kau faham tak? Habis buat apa aku belajar penyiaran dan perfilman? Diploma penyiaran dan perfilman ni untuk apa? Untuk dikoyakkan lah. Okay, aku cuma nak bagi tahu dua perkara hari ni. Penggulungan, okey, aku nak buat penggulungan dua perkara je hari ni. Pertama, kepada semua panel-panel Finas yang menggagalkan aku tidak pernah halalkan hak geran kreatif yang sepatutnya aku dapat. Aku rakyat Malaysia, bukannya rakyat negara lain. You know, aku anak seni sini. Aku karyawan Malaysia, you know. Dan aku nak orang-orang yang gagalkan aku tu, panel-panel Finas yang gagalkan aku tu, daripada dunia lagi kau sengsara, sampai ke dalam kubur, sampai ke padang mahsyar, sampai ke dalam neraka pun aku takkan maafkan kau, aku takkan ampunkan kau. Kau kena sedar, banyak kawan-kawan dah meninggal, dah mati, dan korang pun akan menyusul. Dan pada waktu tu tiba, engkau takkan boleh dapat kemaafan daripada aku takkan ampun. Okay. Dan perkara kedua, aku sebenarnya berada di belakang panggung wayang lama yang telah terbakar, yang telah hancur. Aku tak tahu kenapa dia hancurkan panggung wayang ni, tapi aku ada idea untuk buat panggung wayang filem AI. Kita perlu mengharapkan perkara-perkara tradisional, perkara-perkara lapuk. Kita mesti kena ada panggung wayang filem AI kita. Dan ilham ni daripada aku. Dan aku ada segala method untuk kita hasilkan. Siapa yang nak bersama dengan aku, daripada segi kewangan, daripada segi idea and everything. Sebab takkanlah aku nak bangunkan seorang benda ni, kan? Geran pun tak dapat, takkan aku nak bangunkan seorang-seorang. Idea dia lah. Okay. Jadi kepada siapa yang bukan borak kosong nak habiskan masa aku, you know, aku tahu macam mana nak red flag orang. Aku tahu red flag orang. Kau jangan cuba DM aku, wasabi aku. Kalau kau nak buang-buang masa aku, nak ngorat aku ke, semasa aku tengah panas ni, kau jangan cuba-cuba nak membuang masa aku. Alright. So kepada siapa yang betul-betul nak revolusi, kepada siapa yang nak bersama dengan aku untuk kita bangunkan panggung wayang filem AI pertama di Malaysia dan pertama di dunia, DM aku. Kita tak ada cerita sembang macam monyet semua, tak ada. Kita sembang kasih jadi, bro. Lantaklah benda dah hancur ke, dah apa ke, kita bangunkan. Macam mana sekalipun. Alright. So kepada semua yang telah menonton video ni, like, share, komen. Dan aku perlukan revolusi anak muda di Malaysia. Korang tengoklah, orang yang ada diploma macam aku pun koyakkan diploma. Tak ada tempat untuk kita. Kebanyakan daripada kita tak ada tempat sebenarnya. Sebab apa? Apa sahaja kau belajar, bila kau pergi kepada agensi untuk minta grant, kau akan jumpa birokrasi, orang-orang taik ni semua kau akan jumpa. Aku tak cakap semua, tapi kebanyakan. Alright. So kepada semua rakyat Malaysia, wake up. AI is coming. Assalamualaikum.